Hai guys, selamat tengah hari. Hari ni Cikgu nak share lip matte dan lip gloss daripada sini. Cikgu nak share macam mana Cikgu rasa bila pakai ya. Okey, best, dia ringan, tak melekit dan yang penting tahan lama. Seperti lip gloss, lip matte yang mahal-mahal tu Okey, Cikgu dah pakai tadi ni, Cikgu keluar nak makan nasi ayam tadi dengan family Cikgu. Cikgu dah makan, balik tengok masih ada, masih melekat. Cikgu pakai lip matte kod sayang kod sayang. Okey, Cikgu try yang kod rindu pula Okey. Kita pakai kod rindu kod rindu. Okey, kod rindu dia macam orange sikit color dia. Okey, basah kalau macam ni. Okey, betul kalau dia kering dia kalau macam matte. Nampak merah Walaupun dia terang dia nampak sesuai dengan kita. Okey, ni kod rindu, lip matte kod rindu. Cikgu bersih kod rindu. Cikgu nak try lip matte bagi sini kod rose pink pula, rose pink Rose pink, kita try rose pink. Cute saja packaging dia cute, sangat cute. Dia tak melekit dan dia yang penting tahan lama. Okey, ni rose pink. Kalau basah macam ni, tengok kalau dia rose pink, terang sikit tapi memang sesuai dengan kita Okey, bila kering kalau dia matte, yang penting kita tahan lama dan tak mudah tanggal bila kita makan atau minum air. Okey, Cikgu bersihkan. Okey, Cikgu dah bersihkan rose pink tadi. Kita try pula kod rosewood lip matte mini ni, Bios ni rosewood. Rosewood. Wah. Tebal. Okey, terang tapi memang sesuai untuk kita Dia ringan, bau wangi dan packaging dia cute. Tengok, bila kering kalau macam ni. Okey, bersihkan rosewood. Kita dah bersihkan rosewood tadi. Kita try lip gloss Bios ni. Okey, lip gloss kod dia deep deep. Cikgu beli yang di color deep. Okey, ni lip gloss lip gloss. Dia cover dekat dia agak kat lebih. Color dia memang dah cover dekat agak lebih Cikgu ni. Okey. Nampak glossy tapi dia terang Glossy dan terang. Nampak packaging dia. Ni color lip gloss kod deep by Bios ni. Color dia terang. Okey, Cikgu bersihkan lip gloss ni color deep. Kita try yang color overnight overnight. Okey, kita try lip gloss kod overnight by Yuslini Lip gloss Yuslini kod overnight. Overnight ni dia pale sikit pucat sikit. Lembut color dia. Nak color dia. Nampak mahal nampak kelas. Nampak lembut. Okey, siapa yang berminat dengan lip gloss lip matte by Yuslini ni, Cikgu guna lip matte ni. Rose pink ada. Tengok Cikgu dah borong habis. Cikgu tak akan bertukar ke lip gloss lain lagi dan lip matte lain. InsyaAllah akan kekal dengan mengguna lip gloss by Yuslini ni sebab Cikgu rasa selesa. Yang penting dia tak tanggal masa kita makan dan minum. Okey, dan color dia cantik. Nampak menawan dan nampak segar. Okey, siapa berminat boleh tengok dekat beg kuning. Harga dia memang berpatutan. Memang mampu milik Okey, bye, see you. Selamat memilih color lipstick, lip gloss, lip matte by Yuslini dekat beg kuning Okey, bye.